일어납시다! 조상독립 만세! Di tengah-tengah perebutan kuasa besar Asia Timur, Korea menjadi medan tragedi dan keberanian. Dari putera mahkota yang terkurung, permaisuri yang dibunuh, hingga rakyat yang menjerit mansih, laungan yang bermaksud hidup. Inilah kisah sejarah yang penuh luka dan semangat. Bayangkan, seorang putera mahkota dikurung dalam peti kayu, bukan kerana peperangan, tetapi kerana perebutan kuasa istana. Crown Prince Sado dibesarkan sebagai pewaris takhta dinasti Joseon. Hidupnya syarat tekanan istana, protokol ketat, dan perebutan kuasa politik. Dituduh mengalami gangguan mental dan bertindak ganas, Sado menjadi mangsa percaturan istana. Pada tahun 1762, Raja Yongjo membuat keputusan tragis, Sado dikurung dalam peti kayu penyimpanan beras. Selama 8 hari, tanpa makanan, putera mahkota menemui ajalnya. Namun sejarah tidak berhenti di situ. Puteranya, Jeongjo, bangkit memulihkan maruah sang ayah. Beliau memindahkan makam Sado ke lokasi lebih mulia, dan membina kota Hjoseong, simbol kasih, bakti, dan kenangan abadi seorang anak kepada ayahnya. Kisah ini mengingatkan kita bahawa di balik kemegahan takhta, tersimpan penderitaan, dan kesetiaan keluarga yang tidak kelihatan. Bergerak ke abad ke-19, Korea berada di bawah pemerintahan Raja Gojong, pemerintah terakhir dinasti Joseon. Ketika itu, semenanjung Korea menjadi medan perebutan pengaruh antara tiga kuasa besar Asia Timur, Jepun, China, dan Rusia. China masih mengekalkan pengaruh tradisionalnya, Jepun semakin agresif mahu menguasai Korea, sementara Rusia muncul sebagai kuasa baru yang mampu menandingi Jepun. Di tengah percaturan kuasa ini, permaisuri Korea, Empress Myeongseong, cuba mendapatkan sokongan Rusia bagi menyeimbangkan pengaruh Jepun, namun, tindakan itu akhirnya menjadikan beliau sasaran. Pada 8 Oktober 1895, tragedi melanda istana Gyeongbokgung. Ejen Jepun menyerbu istana, membunuh Empress Myeongseong, dan membakar mayatnya bagi menghapuskan bukti. Pembunuhan ini bukan sahaja mengejutkan Korea, malah turut menggoncang kedudukan suaminya, Raja Gojong. Selepas tragedi itu, Raja Gojong semakin terancam. Baginda akhirnya mencari perlindungan di kedutaan Rusia di Seoul. Dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara, pada tahun 1897, Baginda mengisytiharkan penubuhan Empayar Korea dan menobatkan dirinya sebagai Maharaja. Namun, persaingan antara Jepun dan Rusia terus memuncak. Ketegangan ini akhirnya mencetuskan peperangan antara kedua-dua kuasa tersebut. Jepun muncul sebagai pemenang, sekaligus menyingkirkan pengaruh Rusia di Korea. Tanpa sokongan kuasa besar lain, Korea semakin lemah di bawah tekanan Jepun. Pada tahun 1907, Raja Gojong dipaksa turun takhta, dan tidak lama kemudian Korea berada sepenuhnya di bawah pemerintahan Jepun. Apabila Baginda mangkat pada tahun 1919, kematiannya mencetuskan kebangkitan besar rakyat Korea. Pada 1 Mac tahun yang sama, jutaan rakyat turun ke jalanan menuntut kemerdekaan, dalam gerakan yang dikenali sebagai Gerakan 1 Mac. Demonstrasi aman bertukar tragis apabila tentera Jepun bertindak kejam, ribuan ditembak, 16,000 cedera, dan 46,000 ditangkap. Walaupun gagal mengusir Jepun secara langsung, gerakan ini menanam semangat kemerdekaan, yang membawa kepada penubuhan kerajaan buangan Korea di Shanghai, yang terus memperjuangkan kebebasan hingga 1945. Dalam lipatan sejarah yang lebih gelap, semasa Perang Dunia Kedua, Jepun menubuhkan unit 731 di Harbin, China. Ribuan rakyat China, Korea, dan tawanan Soviet dijadikan bahan eksperimen manusia. Pembedahan tanpa bius, ujian senjata biologi,
wabak penyakit, dan pembekuan tubuh manusia dijalankan tanpa belas kasihan. Ribuan mangsa meninggal dunia, dan selepas perang, banyak bukti dimusnahkan. Saintis dari Unit 731 akhirnya terlepas daripada hukuman demi data penyelidikan mereka. Tragedi ini menjadi bukti betapa kejamnya manusia apabila kuasa, perang, dan sains bertemu tanpa batas kemanusiaan. Dari peti kayu yang meragut nyawa Crown Prince Sado hingga pembunuhan tragis Empress Mayong Seong dan jeritan rakyat Korea yang bangkit menuntut kebebasan, sejarah semenanjung Korea dipenuhi kisah penderitaan dan keberanian. Selepas puluhan tahun berada di bawah penjajahan, Korea akhirnya mencapai kebebasan. Pada 15 Ogos 1945, susulan kekalahan Jepun dalam Perang Dunia Kedua, semenanjung Korea dibebaskan daripada pemerintahan kolonial. Tarikh ini dikenali sebagai Gwangbok-jeol, menandakan berakhirnya satu era penindasan dan bermulanya lembaran baharu bagi rakyat Korea. Namun begitu, kemerdekaan yang diperoleh tidak membawa penyatuan. Selepas perang berakhir, Korea telah dibahagikan kepada dua zon pengaruh kuasa besar. Di utara, berada di bawah pengaruh Soviet, di selatan, di bawah pengaruh Amerika Syarikat. Perpecahan ini akhirnya mencetuskan konflik bersenjata berskala besar, Perang Korea, yang mengorbankan jutaan nyawa dan menyebabkan pemisahan keluarga yang berlarutan sehingga ke hari ini. Keadaan ini menjadikan semenanjung Korea sebagai salah satu kawasan paling tegang di dunia dengan kesan sejarah yang masih dirasai hingga kini. Ia adalah kisah tentang kuasa dan pengkhianatan, tetapi juga tentang perjuangan sebuah bangsa untuk mempertahankan maruah dan kemerdekaan mereka. Hari ini, kisah-kisah ini tidak sekadar dikenang sebagai tragedi, tetapi menjadi lambang ketabahan, keberanian, dan semangat rakyat Korea yang tidak pernah padam, walaupun pernah ditekan oleh kuasa asing.